To be honest, Bella dah tak ada family kat Sabah. Kalau semua tahu, Bella sebenarnya ada 3 adik-adik perempuan. So Alif curang dengan adik Bella, Erika sebelah. Yang ramai cari kat TikTok, yang ramai cari kat Instagram. Punyalah Bella sayang dekat Alif, Bella buang keluarga sendiri. Allah Akbar. Bella tak pernah ceritakan ni, but I have to. Bella terpaksa sebab orang yang Bella sanjung seperti keluarga mertua, rakan wartawan, rakan media tahu macam mana Bella menyanjungi mereka. Bella cakap Bella bertuah dapat keluarga mertua yang baik. Tak sangka berpaling pada Bella. Sebenarnya waktu di umrah pun ada teks mereka yang mengatakan kita doakan hubungan kita, dan dia ada kawankan Alif pergi ke GP. Allah, saya tengok, saya sakit dada nak cerita sebab sebenarnya inilah rahsia yang saya dengan keluarga simpan sebaik-baiknya. Tapi bila keluarga pihak sana sibuk bercakap pasal aib saya, di mana satu tu lah itu yang kita bagi kesilapan. Bella sekarang ada mama, ayah, adik lah. The worst part yang Bella kesali, Bella buang adik Bella. Bella tak buang Alif. Jadi Bella faham kenapa mother-in-law Bella marah. Korang cakap Alif curang 4, 5, 6 kali. To be honest, for the first time Bella keluarkan benda ni, Alif dah curang 11 kali. With proof, Alif tahu benda ni 11 kali. Saya semenjak Alif kena tangkap kes khalwat, Bella tak ada bagi apa-apa statement. Sebab Bella sendiri pun shock. Walaupun ada yang fitnah, ada yang cakap Bella yang berangkap. Korang rasa Bella ada energi tu ke? Tapi kalau 5 kali curang tu pilihan. Tapi kalau 11 kali curang, Mahkamah Syariah lah jawapannya, kan? Bella, boleh nampak tak daripada hari pertama kejadian, Bella tak ada keluarkan apa-apa statement. Sebab Bella nak bertenang. Tapi apa saja statement yang diorang keluarkan adalah pada hari jadi Bella.